Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak perempuan-perempuan message I sudah pening kepala I. Saya sudah cakap saya mau cantik saja nak kahwin. Sekarang saya sudah decide saya langsung tak nak kahwin. Sudah penatlah perempuan semua datang rumah I. Lepas tu message I, call I, hari-hari cakap kahwin sama I ni cantik kahwin sama I. Saya sudah penat lah. Saya sudah tak nak kahwin sama siapa pun, okey. Sekarang saya mau cakap satu benda. Siapa perempuan yang nak kahwin sama I, kena bagi I 16 ribu. Ya, kena bagi I 16 ribu baru saya kahwin sama dia. Saya tak percaya semua perempuan. Nanti saya kahwin kalau perempuan lari tu macam mana? Rugi saya tahu. Saya mau kahwin sama perempuan kalau dia bagi I 16 ribu. Baru saya percaya itu perempuan. Baru saya kahwin sama itu orang. Yang lain saya tak mau kahwin tahu. Tapi dia mesti kena cantik banyak tahu. Kena solehah cantik baru saya kahwin. Itu kalau dia tak ada duit 16 ribu, kalau dia tak ada, saya tak mau kahwin tahu. Kerana mesti bagi aku duit ini yang aku minta, baru saya kahwin sama dia. I punya cinta bukan murah tahu. Jual ke pasar malam saya bukan bisa-bisa tahu. Ingat saya ni bisa-bisa kahwin sama semua ke? Tak nak. Bagi aku dulu 16 ribu, baru saya kahwin sama itu perempuan. Ya. Kalau tak ada duit ni, jangan message I. Nanti you nangis tau. Saya reject you terus. Terus reject you. Faham? So, kepala biawal lah you ni hari-hari message saya mau kahwin, itu mau kahwin. Sudah tak nak saya. Saya mau kahwin kalau ada duit ni, bagi I duit. Kalau you banyak lebih cantik, saya boleh bagi you discount sikit, okay? Kalau you cantik lebih sangat, solehah baik, saya boleh sikit discount lah. Tapi kalau langsung tak cantik, action banyak, lepas tu pakai makeup plaster ke muka, rumah punya plaster, itu brand apa, si puluh, aku tak nak. Aku milih pilih-pilih tau. Aku pun boleh milih pilih-pilih tau. Saya mau kahwin sama perempuan kalau ada 16 ribu. Saya baru mau kahwin. Lagi yang orang tu itu sibuk hari-hari you punya umur. Apa salah umur I? Umur baru aku 20 lah. Kenapa mau kacau pasal umur I? Baru umur I 20 okey? So tolong kau orang share video ni. Mana tahu saya boleh jumpa bini jodoh. Tapi perempuan-perempuan kena yang baru tahu, yang kalau ada duit ni baru kontak aku. Tak ada duit aku tak nak tengok muka you. Tahu? Kalau tak ada duit ni jangan message I. Saya sudah penat tahu. You cantik pun kalau tak ada duit ni jangan message I. Nanti you tikus nangis tahu. Saya reject you langsung. Ada duit ni 16 ribu, message I, saya boleh kahwin. Okay? Terima kasih and bye-bye.